Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hashim bin Jahaya, seorang peguam dan juga calon bagi DUN Anak Bukit N15. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pucuk pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri yang telah mencalonkan saya sebagai calon bagi DUN Anak Bukit. Dan visi saya ialah untuk membangunkan kawasan Anak Bukit ini dengan lebih pesat lagi, di mana pembangunan yang telah ada perlu ditambahkan lagi, terutama di kawasan-kawasan luar bandar, di mana di kawasan Anak Bukit ini adalah kawasan yang amat penting kerana di sini terdapat istana dan juga terdapat pusat sains negara, muzium padi dan sebagainya. Jadi kawasan ini juga kawasan yang juga pesat membangun, tetapi di kawasan bandar saja, di bawah sana, di daerah-daerah muli yang di bawah kampung itu perlu diberi perhatian yang sepenuhnya. Dan perkara ini telah pun dilakukan daripada tahun 2004 sehingga 2008. Pada ketika itu saya adalah ahli Parlimen Kuala Kedah dan saya memberi perhatian yang sepenuhnya kepada DUN Anak Bukit. Dan kali ini saya diberi peluang sekali lagi oleh pihak Barisan Nasional untuk mewakili Barisan Nasional sebagai calon DUN, dan saya yakin bahawa dengan sokongan tuan-tuan dan puan-puan saya akan mendapat kemenangan dan akan memberi perhatian yang sepenuhnya kepada kawasan DUN Anak Bukit. Dan di sinilah kita akan membawa masuk banyak lagi pembangunan kepada DUN Anak Bukit. Dan seperti biasa, seperti yang telah saya lakukan pada tahun 2004 sehingga 2008, saya akan memberi perhatian sepenuhnya kepada pengundi-pengundi saya di DUN Anak Bukit.